Bella Astila sedang melihat pelbagai kuih-muih yang tersusun di meja dan tiba-tiba bertanya kepada Syed Saddiq, "Tengok kuih-muih ni. Manis-manis semua ni, best tak kalau makan banyak?" Syed Saddiq tersenyum sambil menegur, "Bella, itu semua tak baik untuk kesihatan. Manis sangat, nanti tak bagus untuk badan." Bella ketawa kecil dan cuba merayu, "Tapi kan, sedap je." Pada masa itu, Mama Syed Saddiq muncul dan menyampuk, "Anak, tak boleh kurang gula. Lagipun ibu dah ambil ubat. Tak apa, makan sikit pun cukup." Mendengar itu, Syed Saddiq ketawa dan berkata sambil bergurau, Kalau syurga di bawah telapak kaki ibu, aku ikut je lah. Kalau tak, memang aku lawan juga." Bella ikut ketawa manja, Lawan pun lawanlah, janji dengar Mama." Syed Saddiq akhirnya mengalah, tersenyum dan berkata, "Baiklah, ikut je lah, janji ibu happy." Momen itu membuatkan mereka berdua ketawa bersama. Gelagat manis dan lucu ini jelas menghiburkan semua yang melihat. Bella terus melihat kuih-muih sambil berkata, "Bestnya momen ni, manis tapi penuh gelak tawa." Syed Saddiq menambah, "Betul tu, Bella. Semua ni pun untuk ibu, supaya ibu senang hati. Kadang-kadang benda kecil macam ni pun boleh buat hati happy." Gelagat mereka yang natural ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi memberi rasa hangat dan manis pada sesi siaran. Peminat pastinya akan tersenyum dan merasa dekat dengan momen sederhana ini yang penuh kasih sayang dan gurauan keluarga. Boleh cuba di bawah tapak kaki ibu, tak saya lawan.